Dah sampai. Tapi awal lagi lah. Baru pukul 11. Jom lah, kita pergi mana dulu. Tak boleh lah, You. You tahu kan boyfriend I tu macam mana? Dia tahu nanti, susah kita. Zul, kenapa you takut sangat dengan dia? You sendiri cakap kan, you tak happy dengan dia. So, you tinggalkan je lah. Memanglah. Tapi, you ingat senang ke? Susah lah. You sendiri cakap kan, you bosan dengan dia. So, tinggalkan je lah. I ni pun bukan boleh tunggu lama. Bukan ada perempuan lain nak dekat macam mana. You juga yang menyesal. Tak apalah. I masuk dulu. Keluar sekarang. Kenapa dia cakap? Pergi balik dulu lah. Awak. Dia buat apa kat sini? Yalah. Siapa dia? Awak. Mira. Mira. Kau dengar cakap saya. Apa lagi awak ni? Apa benda? Dah pukul 12 dah. Siapa lelaki tadi? Kenapa tak pernah beritahu saya? Kawan je pun. Kawan apa keluar berdua malam-malam macam ni? Kalau bukan sebab kawan saya. Saya tak tahu awak keluar dengan lelaki selama ni. Kenapa awak tak jujur dengan saya? Saya tak suka lah awak macam ni. Nak ambil tahu pasal hal peribadi saya. Saya tak suka lah awak kongkong saya macam ni. Awak merepek apa ni? Saya kan pernah awak. Mestilah saya rasa cemburu. Saya rasa nak tahu. Susah sangat kau nak terang kat saya. Awak cuba bayang kalau saya keluar perempuan lain. Apa awak rasa? Awak tak pernah beritahu saya macam ni. Kalau bukan sebab kawan saya tak tahu awak keluar macam ni. Saya bosan lah duduk rumah je. Nak ajak awak keluar pun awak busy je. Dia pun awak naik motor je pun. Takkanlah saya nak naik motor dengan awak ke hilir. Apa masalahnya naik motor? Awak tahu kan saya dispatch. Tak apalah, nanti saya tukar kerja. Saya cuba beli kereta. Kita jalan-jalan. Tapi tolonglah. Kali ni saya tak. Awak jangan buat lagi perangai macam ni. Saya akan maafkan awak. Kita pun dah nak kahwin kan? Look, Zul. Saya tak boleh lah nak teruskan hubungan kita macam ni. Saya tak nak hidup susah. Tengoklah awak macam mana. Kenapa awak cakap macam ni kat saya? Awak tak pernah cakap macam ni kat saya, Mira. Kita dah nak kahwin dah. Tolonglah bagi saya peluang. Saya janji tak bahagikan awak, okey? Awak cuba tengok orang lain semua. Semua dah pakai kereta. Yang awak ni motor je. Aku nak lelaki yang ada duit. Aku duduk dengan dia tu pun tadi tu sebab dia banyak duit. Kau ada apa? Ha? Aku tak nak hidup dengan orang susah macam kau. Lagipun zaman sekarang ni semua perlukan duit. Aku nak kita putus. Mira, saya tak. Izul, kau baru balik? Kenapa macam sedih? Okey tak? Aku baru putus dengan Mira tadi. Lah, pula. Pasal boleh putus dengan dia ni? Kau buat apa? Macam kau cakap lah, Mira tu lalu keluar dengan lelaki. Korang nampak bersama. Lepas tu tadi aku memang nampak dah
Dia yang ngelakkan lain depan mata aku tadi. Tak tahulah nak cakap apa lagi. Tinggal kau sebab apa? Dia pandang hina kat aku, Rahim. Dia pilih lelaki tu sebab lelaki tu ada duit. Aku ni kerja di special. Tapi aku dah janji dengan dia nak tukar kerja. Dah janji juga dengan dia nak kahwin dengan dia. Aku sekarang dah reda aku tinggal. Aku janji dengan diri aku nak berubah lebih baik. Lepas tu, apa yang kau nak buat lepas ni? Aku tengah fikir lagi. Aku tak tahu nak buat apa. Kau kena chill bro. Cara nak buat duit ni mudah sekarang. Kau just invest ataupun panggil melabur. Cara untuk kau buat duit dengan mudah. Kau nak tahu tak cara dia macam ni? Kopi trending Okta FX. Kau just follow je, InsyaAllah duit kau masuk. Kopi Tenio tak efek. Yes. Apa tu? Okay, mari sini aku tunjukkan kau Okay, kat sini kau nampak Okta FX kopi trading yang warna hijau ni kan. Alright, first kau tekan and then kau akan nampak ni $600 USD. Ini adalah duit harian aku bekerja. $600. 3,000. Yes. Lebih guna kerja aku tu. Macam mana kau buat? Bagus soalan kau tu. Sini aku tunjuk. Okay, first kau nampak ni deposit. Kau tekan and then tak kisahlah mana-mana bank kau nak masuk, kau boleh masuk. Nampak? Dekat sini ada boost. Tak kisahlah yang mana kau nak selesa kau macam mana. And then after kau dah deposit, alright, kau follow ni, tekan copy area. Alright, so kat sini adalah list-list yang master copy trending ni, master trending. So kalau cara aku akan ambil yang paling low punya. Sebab apa? Sebab aku tak suka ambil yang labu tinggi-tinggi. Alright, so tak kisahlah mana-mana kau nak pilih. Contoh kalau aku akan pilih yang ni. Alright ni. Okay, first aku akan tengok dia punya minimum invest. Okay, kau nampak kat sini $25 tu, kecil kan? Alright, so bila kau dah tengok macam ni, kau just start copy. And then kau kena tunggu hasil dia dalam beberapa hari macam tu. Menarik lah. Kalau macam tu aku nak try juga lah. Ajar aku lagi boleh? Okay, macam ni. Okay, so kau dah trending semua. Dan kau tolak balik kau sini, kau slide lagi. Rasa pelik tu. Kenapa lah Tom Yum tadi rasa gitu? Patutlah, I rasa pening lah. You. Cantik lah you punya beg tu. Takkan you pun perasan kot. Kau kat sini rupanya. Kau dah mainkan hati adik aku. Kau keluar dengan perempuan lain. Korang siapa tiba-tiba tuduh macam ni? You jangan nak kurang ajar You dah janji nak kahwin dengan I kan? Lepas tu you keluar dengan perempuan ni. Apa semua ni? You, siapa ni? Okay, I kenal perempuan ni. Tapi perempuan ni psycho lah you. Sikit-sikit panggil abang dia lah. Good nak kahwin. Psycho? Sampai tu you cakap yang macam ni kan? Kau kena ingat tau. Kalau kau tak nak muka kau nak pecah, kau ikut je apa adik aku cakap. Kau kena ingat, kereta yang kau pakai tu, kereta adik aku. What? You cakap tu kereta you? Okay. Aku dengar cakap kau. You, I minta maaf. I terus tak fikir. Tapi Dah, jom gerak.
duduk ni? Mana ni? Aduh. Tak ada nafas ni. Lama dah awak tunggu sini, Mira? Awak break sini. Saya tahu awak masih kerja tempat yang sama. Tapi baru hari ini saya berani datang jumpa awak. Lagipun saya selalu je stok awak. Semalu lah. Dulu kan saya pernah hina awak. Tak apalah, Mira. Cerita tu dah lama dah pun. Lagipun awak tahu tak? Saya masih simpan perasaan saya kat awak. Saya maafkan apa yang awak buat, okey? Awak pergilah cari perempuan lain. Nanti kalau saya terima awak cakap saya terima awak sebab awak dah ada kereta lah. Kereta tak pernah ganti perasaan saya kat awak. Memang dulu awak buat macam tu dekat saya, tapi saya dah cakap dah. Saya masih boleh maafkan awak. Lagipun saya faham je, waktu tu awak mungkin keliru diri awak. Awak nak lebih bahagia. Jadi dengan alasan awak macam tu, saya nekat nak berubah. Dan saya dapat capai apa yang saya buat sekarang ni. Tapi kan, awak buat kerja apa sampai boleh berjaya macam ni? Pas awak tinggalkan saya, kawan baik saya kenalkan saya pasal investment. Kat situ saya belajar pasal OtterFX, copy trading. Kita orang dapat satu master yang bagi keuntungan banyak. Dari situ saya start menabung sikit demi sikit sampailah sekarang. Saya beli kereta ni pun sebenarnya untuk diri saya. Saya pun datang untuk awak sekarang. Saya nak jadi serius lebih pada tu. Dah 5 bulan dah, Zul. Saya malu lah dengan awak. Mira, saya maafkan awak, okey? Kalau awak rasa tak bersedia dengan semua ni, kita boleh start berawal. Kita boleh jadi kawan, okey? Ya. Jom, saya hantar awak balik.